boleh Puan ambil daripada atas lah kan. Okey, Raya masuk tali. Very good. Okey. So, as you can see, kita masuk tali dekat depan sekali. Okey. Now, gabungkan dua-dua tali ni naik ke atas. Sama panjang. Okey, the same length. Okey, now drop the tali kat depan. Pegang satu supaya tali tu tak bergerak. Okey, ingat zigzag tadi tak? Okey, do the zigzag. Okey. Do the zigzag. Okay, do the zigzag. Very good, clever boy. Okay. Okay, do the zigzag. Jangan lupa pegang, takut dia bergerak tali ni. Okay, now tali ni tarik ke bawah. Okay, now you have to hold this one pula. Okay, ya, tangan ni pegang yang ni pula. Okay, alright, next kita buat zigzag. Okay, berlawan arah. Okay, go. Zigzag macam mana? Okay, good. Okay, take your time. Okey, tarik kedua-dua tali ni. Okey, ikat. Okey, this is what I want to do. This is what I call rabbit ears. Telinga rabbit. Okey. Okey, buat macam telinga rabbit dulu. Rabbit ears. Okey, yang ni Mami ambil video saya. Okey, rabbit ears. Okey, and then ikat. And then macam tu. Okey, nanti ajar dia that teknik lah, rabbit ears. This one dia macam susah sikit. Okey, do you want me to help? Okey, first ikat, tarik betul-betul. Rabbit ears. Here you go. This is rabbit ears. Okay. Nanti kat rumah cuba praktis dengan tali yang lebih besar. Okay? Okay. Alright.